Ya, mana melihat akan Tuhan yang sebenarnya di dalam tiap-tiap zarrah dan zarratul wujud. Ini bukakan mukasyafa oleh Allah Ta'ala dalam tiap-tiap zarrah. Sebab Sayyidina Abu Bakar kata, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qabla. Aku tidak lihat bahawasanya makhluk ini melainkan aku dah lihat Allah Ta'ala lebih dulu. Itu lagi dahsyat. Ya. Ada lihat sebelum qablah, ada lihat indah, ada lihat fi, ada lihat makdah. Ada 4 dia dah likangkan. Dia lihat sebelum lagi dah tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada yang ketiga. Ketika dilihat, ada di dalam penglihatan terbuka. Lewat sikit ujung. Lepas dilihat baru terbuka. Ya, kalau 4 ni tak ada, lepas lihat tak terbuka, itu maut dia hari. Ya, siapa dia? Jago kita lah tuan. Ya, lepas lihat apa tak nampak tuan. Ya. Lagi teruk pula terikat pandangan zahir tadi dalam kalbi dia lagi parah. Oh, kehebatan dunia. Ya. Habislah terjawab. Kita akan sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala, ya.